kita baca pula kitab Muhimmah fil Ilm Hadis. Baik, kita sampai muka surat yang ke-11. Ini suatu tambih pada menyatakan kelebihan segala isteri yang mengikut bagi suaminya. Habis dah cerita bab isteri derhaka pada suami ni, habis dah. Dulu bab-bab tu isteri dengar tu pun pedih panas telinga. Pedih telinga dengar. Start malam ni dia seronok lah. Kelebihan isteri-isteri yang taat pada suami. Baik, ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya wajiblah atas segala perempuan mengikut perintah suaminya selagi mana perintahnya tidak membawa kepada maksiat. Wajib ikut. Nak kata apa? Wajib. Selagi mana perintah tu bukan maksiat. Pah, balik pukul 8. Baliklah sebelum pukul 8 baliklah. Pah, raya puasa ni tak payah balik rumah pah. Balik rumah abang. Mana aci abang? Ni bukan main aci, kata suami dia. Ni masalah taat. Abang tak nak balik, kita balik rumah abang. Habis tu rumah pah bila? Rumah pah raya haji ni. Sekarang kita buat undang-undang. Raya puasa tahun ini balik rumah abang. Raya haji tahun ini balik rumah pah. Raya haji tahun depan balik rumah pah. Raya puasa tahun depan balik rumah abang. Suami cakap macam itu, isteri menung. Penin isteri ni. Jadi tuan-tuan, selagi mana tidak membawa kepada maksiat. Tapi kalau perintah suami dia kata buka tudung, abang tak gemar tengok kamu bertudung, malu, kawan-kawan abang semua isteri dia open, kamu je tutup. Abang malu tau, macam kampung macam kamu ni. Nak taat tak taat, nak taat tak taat. Jangan taat pasal perintah suami ni maksiat. Abang suruh saya ke, abang paksa saya ke suruh buka tudung, sama sekali saya takkan buka abang. Sebab saya taat kepada Allah lebih daripada abang. Saya sayang pada Allah lebih saya sayang daripada abang lagi. Kamu isteri abang, memang saya isteri abang, tapi saya makhluk Allah. Dan tiada harus perempuan itu menyalahi akan suruh suaminya atau tegah, kerana berkahwin itu satu bahagi daripada beberapa sebab yang menjadikan kehambaan seseorang. Jangan bantah. Isteri senang je jadi isteri ni tuan-tuan. Buat cakap, ikut cakap suami, senang. Orang yang paling senang masuk syurga, isteri. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami, clear syurga. Kita ni orang laki-laki kena sembahyang Jumaat, kena sembahyang jemaah, kena cari rezeki, kena perang. Semua orang laki-laki kena buat. Perempuan tak masuk syurga dengan sebab taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami. Suami kata buat, "Pa, ikan ni goreng ya." Dah, goreng lah. Abang, kalau kita masak macam masak campur dengan sumbat, abang sumbat. Kita bubus kelapa ke, kunyit ke, kan jadi payah. Orang dah kata dah, sotong ni kamu goreng sudah lah. Kalau kita masak sambal tumis kan jadi payah balik. Sebenarnya jadi isteri inilah yang paling senang. Kamu jangan keluar rumah. Abang nak pergi kursus di Langkawi ni 2 minggu. Jangan keluar rumah. Terus keluar rumah, duduk je. Malaikat kalau rumah terbakar. Ya, jangan tak keluar pula. Bomba je dah panggil, "Cik, keluar cik." Tak apalah, kata dia. Syahid. Syahid apa? Itu bunuh diri nama dia. Baik. Dan kata dia lagi, kahwin itu menjadilah isterinya macam hamba. Macam, bukan jadi hamba. Macam lain, hamba lain. Macam hamba lain. Demikianlah disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Baik, kita tengok kelebihan isteri yang pertama. Yang pertama, kelebihan isteri ialah masuklah ia di dalam syurga awal-awal sekali. Seperti mana sabda Nabi, apabila isteri itu mengerjakan sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, memelihara kemaluan, mengikut kepada suaminya, dan dikatalah kepada isteri tadi, masuklah oleh kamu mana-mana syurga, mana-mana pintu yang kamu nak masuk,
daripada mana-mana syurga. Nak masuk ke mana? Silakan. Sekarang tuan-tuan, ada RM2, ada RM100, ada RM1000, ada RM10,000. Pilihlah kau nak ambil yang mana. Agak-agak kau nak ambil yang mana? RM1, RM100, RM1000 atau RM10,000? Mesti RM10,000. Kalau Nabi kata, masuklah syurga mana-mana pintu yang kamu nak masuk. Takkan tuan-tuan nak masuk pintu paling bawah? Mesti masuk pintu yang paling tinggi sekali. Leceh lah kalau kita ambil RM1. Kenapa akak tak ambil RM10,000? Tak apa, RM1 pun tak apa dah, cukup dah. Tak, dia mesti ambil RM10,000. Begitulah mana-mana isteri yang buat 4 benda ni. Yang pertama, semayang 5 waktu. Jangan miss. Akak-akak balik langsir tu, jangan miss semayang, melainkan uzur. Semayang tepat pada waktu. Jangan lanjut-lanjut masa. Jangan lengah-lengahkan semayang. Jangan tak betul semayang. Semayang betul-betul. Sebab apa semayang daripada awal sekali? Sebab semayang orang perempuan lebih susah daripada semayang laki-laki. Rambut sehelai pun tak boleh nampak. Orang laki-laki lantaklah rambut macam mana pun. Jangan rambut depan dahi sudah. Perempuan rambut selai pun tak boleh. Tengah-tengah semayang terjuntai rambut. Ni rambut siapa pula ni? Bukan dia, rambut dia lah. Susah orang perempuan semayang. Cuba tengok demo. Anak telekung, pak telekung, adik telekung, semuanya. Orang laki-laki telekung apa? Baju singlet je semayang. T-shirt aja, kain pelekat, singlet pagoda, relax. Cuba orang perempuan pakai singlet semayang. Mereka tak ada aircon semayang, berpeluh. Kita laki-laki senang. Orang perempuan bila main semayang di masjid, bawa anak. Orang laki-laki bawa masjid, bawa apa? Anak kunci. 3 anak ikut mak, dia ikut. Anak kunci ikut bapak naik ke atas. Pergi ikut mak. Bapak sini. Semua ikut mak. Nak kencing mak, nak berak mak. Budak-budak balik langsir. Bila mak semayang, budak kecil tu tarik telekung mak. Mama, mama menangis. Ada dia tarik kain pelekat bapak dia? Tak ada. Bapak relax. Rasa anak aku, dia bunyi anak nangis tu. Yang mak ni dah susah hati ni, mana nak sembahyang dah tarik telekung, mana nak pegang telekung, mana nak baca. Lah mak buat isyarat pada anak dah. Anak buat isyarat pada mak dia, apa syuk-syuk. Sebab tu semayang orang perempuan ni, ya Allah, kadang-kadang semayang mak duk tahiyat awal, anak duk tahiyat riba. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan semayang anak main merangkak duk tahiyat riba, berapa ramai. Sebab tu semayang orang perempuan payah daripada semayang laki-laki. Yang kedua, puasa. Mana lebih susah? Mana yang lebih teruk puasa, suami atau isteri? Suamilah teruk. Bosan. Tidur. Letih sungguh bapak kamu ya. Tidur daripada lepas subuh sampai zuhur. Sudah zuhur kedua, ya Allah, ngantuk betul. Allah, semayang zuhur. Tidur atas sejadah lepas semayang sampai pukul 6. Allah, dah petang rupanya, mayang lagi. Allah, pukul 7 pergi pasar Ramadan. Pukul 7.30 buka. Sekarang ni tak tahulah apa, puasa pun macam tak puasa dah sekarang ni. Tak ada letih langsung. Nak letih apa? Tidur lepas subuh sampai ke asar. Orang perempuan cuba tengok, sahur dia bangkit pukul 4, seawal 4, tontang dia dapur. Sekejap bunyi sambal, sekejap bunyi ikan goreng, sekejap bunyi pecah gelas, tocong pecah gelas. Ya Allah, suami buat apa? Allahu Akbar. Saat lagi lepas sahur, suami start motor pergi masjid sembahyang subuh. Isteri buat apa? Basuh pinggan, basuh kain, kemas rumah, pagi sikit pergi market, sidai kain, hantar anak, ambil anak sekolah. Pukul 3 siang masak ikan pula, masak nasi pula. Ni dia. Sebab tu Allah kata, Nabi kata, perempuan syurga nombor 2 kalau dia puasa elok. Memang dapat.
Lepas buka puasa tu, apa isteri buat? Kadang-kadang tengah buka puasa, suami tanya, sambal mana sambal? Awak kena tahu, abang tak ada sambal tak makan. Isteri tengah makan 2 suap buka puasa, tumbuk sambal dia. Apa ni suami ni? Dia tumbuk sampai, aku rasa macam muka laki aku je rasa. Tuan-tuan, janganlah minta benda yang tak ada. Kita ni selalu tanya, benda tak ada. Sambil tak ada sambil. Ini ikan ni ada, udang ni ada, makanlah. Kenapa duk cari benda yang tak ada? Tak usah cari benda tak ada. Mana ikan masinnya? Ni ikan goreng ada. Cuma kita bagi senang hidup. Tapi kadang-kadang tak tanya pun salah juga. Dah habis basuh tangan semua. Ya Allah, abang kari tak angkat. Oh, ada kari ke? Abang pun satu tak tanya. Ya Allah, tak juga. Hari itu aku tanya, aku marah. Baik, yang ketiga, menjaga faraj. Menjaga kemaluan. Jangan duk zina dengan orang lain. Jangan gatai berzina dengan orang lain. Ini insya-Allah orang perempuan, isteri kita nikah, lepas-lepas kahwin nikah sombong ya amat. Dengan jantan tak menyembang. Dengan jantan-jantan laki-laki ke apa ke, dah jadi isteri orang, tak boleh gurau dah. Oh, bagusnya isteri ni. Dulu betul tampar juga, lepas-lepas kahwin saja clear. Terus dia jaga kesopanan sebagai seorang isteri. Yang keempat, kata Nabi, taat kepada suami. Dalam 3 benda ni isteri boleh buat. Mai yang nombor 4 ni masalah ni, taat pada suami ni. Yang inilah cabaran untuk orang perempuan ni. Nak taat apa ustaz? Gaji dia murah pada gaji saya. Nak taat apa ustaz? Dia tu rendah pada saya. Itu yang saya sebut pada bulan lepas. Seorang suami mengadu pada saya, isteri dia memandang rendah pada dia. Saya tak rasa ustaz, isteri saya memandang rendah pada saya. Memang dia rendah sungguh. Isteri dia tengok macam tu. Abang, dia tak apa. Nampak? Memang dia rendah, nak buat macam mana? Walaupun suami kita rendah sungguh, jangan pandang rendah pada dia. Kadang-kadang kita tengok dia naik motor tu macam seorang isteri dia. Bila kita potong isteri dia, rupa suami. Buat motor. Jangan kita hina suami kita macam itu. Taat kepada dia, kata Rasulullah, masuklah mana-mana pintu syurga yang kamu nak masuk. Subhanallah, seronoknya tuan-tuan.